ada macam mana solat. Kadang ada yang solat atas kursi tu. Oh, ada yang solat? Ada dia orang tak solat duduk, ada dia orang solat berdiri. Bayangkan kereta api tengah bergerak. Kau solat macam mana? Aku solat duduk. Oh, kau solat duduk lah. Yang kan tak solat, alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada penonton The Patriot Podcast. Pada hari ini bersama dengan saya ialah individu yang pernah tular di media sosial. Tular sebab dia mengembara secara daratan, bukan naik kapal terbang, secara daratan merentasi laluan sutera. Betul lah? Betul, ya. Laluan sutera untuk sampai ke Afghanistan. Bersama dengan saya ada saudara Abdul Aziz, ataupun nama influencer, kira nama popular dia ialah Gizi Azizan. Dulu Megat, tapi sekarang tak ada Megat. Okey, selamat datang Gizi ke studio The Patriot untuk episod kali ini berkaitan dengan pengembaraan awak daripada dekat benua Asia daratan. Ya. Jadi sebelum kita pergi ke kisah pengembaraan awak ke China, ke Afghanistan, ke Kazakhstan, Kyrgyzstan semua, dan negara-negara yang ada setan-setan kat belakang, perkenalkan diri untuk kita punya audience yang dekat rumah sana. Siapa sebenarnya Gizi Azizan yang viral sampai masuk cakap keli tempoh hari? Okay, Assalamualaikum semua penonton-penonton yang di rumah. Nama saya Abdul Aziz, ataupun dikenali sebagai Gizi Azizan di media sosial. Dan saya banyak melakukan perjalanan darat dari Malaysia menuju ke negara-negara lain. Dan perjalanan terbaru saya iaitu laluan sutera ataupun dipanggil Silk Road, yang mana saya melakukannya selama 1 bulan lebih, dari Malaysia menuju ke Afghanistan via Asia Tengah dan Asia Tenggara. Okey. Terima kasih itu pengenalan ringkas kepada saudara Gizi Azizan. Kepada yang tidak tahu, saudara Gizi Azizan juga merupakan penulis Patriot, dan antara tujuan kami buat saluran podcast The Patriot ni ataupun The Patriot Podcast adalah kami nak perkenalkan penulis kami di belakang tabir, dan salah seorangnya adalah saudara Gizi Azizan. Kalau dekat Facebook dia lebih dikenali sebagai, boleh sebut Yomat, pelukis komik yang saya kira sangat sinis, sangat cynical, sangat komedi. Inilah insan di sebalik semua tu. Okey, Gizi, daripada aku kenal kau dulu, kau adalah seorang penulis artikel. Kau hantar artikel untuk John Patriot dekat email. Lepas tu kau masuk, lepas tu tiba-tiba daripada menulis artikel yang aku kira artikel sejarah yang hebat-hebat, pelbagai topik daripada sejarah dunia. Lepas tu kau beralih kepada pelukis komik. Dan bagaimana daripada profession penulis artikel, pelukis komik kepada pengembara? Apa yang menjadi mencetuskan ilham? Apakah kau putus cinta ke? Ada makwa yang buatkan, okey, hari ini adalah hari apa, aku rasa aku decide aku nak berjalan, biarlah aku membawa hati aku yang lari. Apa benda pencetusnya? Okey, pencetusnya setelah PKP lah. Kita pun tahu tahun 2019, 2020 macam tu, 2020 satu dunia mengalami pandemik yang besar lah, COVID-19. Dan waktu selama 2 tahun itu kita terkurung lah, tanpa buat apa-apa di rumah, just stay at home tu kan. Jadinya dah pasang niat lah, setelah PKP, setelah habis pandemik COVID ni mereda, nak pasang niat untuk keluar daripada rumah, keluar dari kampung, mengembara ke negara-negara lain. Kampung awak kat mana? Kampung kat mana? Kampung kat Pulau Pinang. Pulau Pinang. Kepala Batas? Kepala Batas. Oh, okey. Bagi orang tahulah, mana tahu ada mahu-mahu Kepala Batas yang kenal. Itulah saya, daripada pandemik itulah membuatkan saya mencetuskan idea untuk mengembara lah ke negara-negara lain. Dan pengembaraan saya ni banyak fokus overland ataupun melalui darat. Okey. Dan pengembaraan pertama saya mula dalam Malaysia. Okey. Oh, dalam Malaysia? Ya, dalam Malaysia. Yang mana saya buat tu pada tahun 2022. Okey. 2022 tu saya buat perjalanan kereta api hutan Malaysia, yang mana bermula dari Batu Wes,
dan pergi ke Kuala Lumpur, Gemas, Wakaf Baru, Arau dan kembali ke Bataus. Berapa lama perjalanan dia? 7 hari sahaja. Apa yang special kereta api hutan ni? Ada kereta api hutan ni? Aku tak tahu, sumpah aku tak tahu. Aku duduk Malaysia 32 tahun, aku tak tahu ada kereta api hutan. Dan kenapa dipanggil kereta api hutan? Kenapa dipanggil kereta api hutan ataupun orang dikenali dalam bahasa Inggeris Jungle Train lah, Jungle Train Malaysia. Kenapa dikenali sebagai kereta api hutan? Sebab kebanyakan rute ataupun jalur kereta api ini melalui kawasan-kawasan hutan di semenanjung Malaysia. Seperti mana perjalanan dari Bataus menuju ke Kuala Lumpur, kita akan melalui kawasan Perak dan kebanyakannya kiri kanan tu memang hutan. Okey. Dan daripada Gemas ke Wakaf Baru pun kita akan melalui kawasan hutan juga. Dan daripada situlah ia digelar sebagai kereta api hutan. Jadi pengalaman special sikit ke, cantik pemandangan. Mungkin ada video-video nanti boleh kita selitkan sekali ya? Boleh. Untuk okey. Memang ada special tak pengalaman dekat sana tu? Okay, kalau kereta api hutan ni special dia kalau macam dari Bataus ke Kuala Lumpur ni kereta api biasa lah. Kereta api biasa S tu kan, kereta api biasa, kereta api laju tu. Dan dari yang specialnya dari Gemas ke Wakaf Baru, Kelantan. Dan diorang pakai kereta api lama lah, kereta api diesel tak silap. Kereta api yang lama dan dia sleeper train, yang mana coach dia ni ada coach katil. Kita boleh tidur dalam tu. Dia macam dulu aku kecil-kecil, dulu aku pernah naik coach katil tapi daripada KL ke Arau lah, pelik. Dulu ada kot rasanya, sebab sekarang ni kan dah tukar ke kereta api baru kan. So tak buat lah untuk laluan utara ni, tak buat dah lah untuk sleeper train ataupun katil seat lah. Seat katil macam tu tak ada dah. Oh, tapi kena pergi ke Wakaf Baru lah. Ya betul, dari Gemas ke Wakaf Baru kalau nak asal sleeper train Malaysia, kita boleh ambil tu dah laluan tu. Okey, dan tu pengalaman tu. Saya pun tak tahu ada kereta api kereta api kan. Mungkin ingatkan dia nak cerita yang dia keluar daripada rumah, dia patah hati ke, tak ada kan? Tak ada mana-mana perempuan kan? Mungkin kau nak sampaikan pesanan tak ada? Tak ada. Ada, okey. Okey, aku tengok kan, bila kau sembang pasal kereta api ni kan, benda, aku pun ikut perjalanan kau, Iman. Aku tengok Facebook kau, dalam WhatsApp kita. Kau pernah naik kereta api 20 jam daripada Semenanjung sampai ke Bengkok. Itu 20 jam. 20 jam kan? Ya, 20 jam. Kau tak rasa aku dalam aku naik ETS ke Kedah pun 5-6 jam pun aku dah rasa macam Allah, aku nak kena pergi, aku dah lemas. Kau tak rasa lemas ke 20 jam dalam tu? Okey, sebetulnya memang asal lemas lah. Sebab 20 jam kan naik kereta api. Kadang-kadang termenung kan, nak buat apa kan. Duduk 20 jam. Itu yang kau kata aku tu kan. Kan boleh naik flight dari Malaysia ke Bangkok kan. Kenapa perlu naik train 20 jam? Betul tak? Kenapa? Sebab dia pengalaman tu berbeza lah untuk setiap orang. Dan untuk peminat yang suka mengembara secara darat, naik kereta api selama 20 jam tu merupakan pengalaman yang berharga lah dalam hidup. Tak selalu buat juga. Tak selalu kita buat setiap hari. Naik flight tu memang senang lah kan. Kita boleh nak pergi mana-mana. Cuma kereta api ni dia macam bagi kenangan lah. Selama 20 jam tu, apa yang kita nampak dalam kereta api, kita boleh tengok masyarakat lokal, macam mana diorang hidup lah, kehidupan seharian diorang kita boleh tengok dalam kereta api. Macam tu. Contoh ada kau rasa babak-babak ataupun orang-orang yang melekat dalam memori kau sepanjang 20 jam perjalanan dari Penang, daripada Penang. Kalau KL mesti lama je 25 jam kan. 25-26 jam kan daripada Penang ke Bangkok. Apa momen yang kau rasa ini momen yang kalau aku nak share dengan orang dalam kereta api ni, aku nak orang tahu? Momen dia pernah dari Hanyang ke Bangkok ni naik kereta api malam lah. Kereta api malam tu tak ambil yang sleeper, kita ambil yang seat keras yang memang keras betul, yang mana harga tiket dia tu dalam RM33 sahaja. Selama 20 jam perjalanan tu kita duduk bersandar. Dan waktu kita duduk kat kelas ekonomi ataupun coach yang paling terakhir dalam kereta api tu, kita akan nampak pelbagai ragam manusia lah. Okey. Bagi ragam. Ada macam mana solat. Kadang ada yang solat atas kursi tu. Ada yang solat? Ada dia orang tak solat duduk, ada dia orang solat berdiri.
Bayangkan kereta api tengah bergerak. Kau solat macam mana? Aku salah duduk. Oh, kau solat duduk lah. Yang kan tak solat, Alhamdulillah. Tu solat berdiri ada. Tak tahulah kot memang dia orang punya tu lah, faham apa, kita tak kacau lah kan. Ada yang solat berdiri. Kadang dalam selama 20 jam tu kan kita tidur kan, dan kita tak ada sleeper, kita tak ada katil, kita cuma ada kursi. Waktu tu dah kita tengok masyarakat lokal ada tidur atas lantai. Atas lantai tapi tidur kat situ, hampa kafe, hampa tikar, tidur. Apa kali kau naik? Ini Itu 4 kali. Kali pertama kau perhati, kali terlepas tu kau ikut lokal punya cara tidur tak? Ikut. Aku pun dah kali keempat kan naik kereta api tu. Jadi aku pun bawa macam tikar lah, hampa atas lantai kita tidur. Dan polis tak kacau lah, ataupun penjaga staf kereta api tak kacau lah, kita tidur sebab diorang faham. Okey, 20 jam lah ke Bangkok. 20 jam. Ya. Ini mengingatkan aku kepada pengembaraan kau. Bukan saja ke Bangkok tetapi kau ke Asia Tenggara. Kau pergi ke Laos, kau pergi ke Kemboja dia. Dalam lokasi pengembaraan. Ya. Tapi pakai laluan kereta api ni juga Kalau macam dia darat lah, lebih kepada darat. Ada kita pakai kereta api, ada pakai bas, ada kita pakai van. Bas tu tak silap aku, kalau nak pergi ke Laos tu memang kau ikut jalan berbahaya yang memang jalan atas gunung Ya betul, jalan atas gunung, kat lereng gunung. Dari Vientiane ni merupakan ibu negara Laos. Dari Vientiane kita menaiki bas selama 29 jam menuju ke ibu negara Vietnam, Hanoi. Ya, sehari lebih lah kita tidur dalam bas. 26 jam kau dalam bas tu tak rasa kematu bungong ke? Kematu. Sebab apa, lagi satu dia bagi macam seat katil. Macam tak kata katil, tapi dia macam seat. Dia buat bentuk macam untuk kita baring lah. Dan selama 29 jam tu kita baring. 29. Naik pukul 6 petang. Besoknya dalam pukul 7 malam baru kita sampai. Ya, sehari lebih. 29 jam kan, sehari lebih dalam bas. Ini laluan ni memang orang dah biasa buat lah. Biasa buat. Laluan masyarakat lokal lah, masyarakat tempatan. Daripada ke Vietnam. Jadi dia bila kau mengembara tu, kau mesti ada sehari dekat bandar-bandar tu kan. Ya. Tak support ke, sebab bagi aku kalau aku berjalan kan, contohnya kalau aku macam aku pergi ke Korea, of course aku nak 5-6 hari kat situ, baru aku puas satu kota, baru aku balik. Kau dalam satu hari kau macam, aku kira macam bliss betul lah. Kau macam bliss lawak-lawak tu, lepas tu kau tu gerak ke kota tu ni. Tak rasa penat je dalam perjalanan kau lawak tu, lepas tu kau tu pergi ke sana, tak rasa penat, tak rasa puas ke? Nak kata penat tu ya memang penat. Ada rasa burn out jugalah, sebab kadang kita baru sampai, besok kita pergi dah. Lagi-lagi kalau kita naik bas yang lama tadi lah, macam dari Vientiane Laos menuju ke Hanoi Vietnam, 29 jam bas. Sampai pula malam sana, lepas tu tidur semalam. Besok bangun pagi jalan bandar Hanoi, lepas tu tidur. Lepas tu besok kita check out, kita menuju ke bandar lain pula, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh Selatan. Ho Chi Minh Selatan. Turun pakai daratan ataupun naik flight? Naik flight. Naik flight. Kenapa? Sebab nak kereta api 30 jam. 30 jam. Kita dah naik dah bas 29 jam kan. Dia rasa macam tepu dah kepala kan. Lepas kita naik option flight lah. Dia ada kereta api dari Hanoi ke Ho Chi Minh, tapi 30 jam. 30 jam 30 jam. Kita memang besar betul lah negara dua kan. Kita daripada utara ke selatan berapa jam? Berapa? Selalu 12 jam. 12 jam. Maknanya 2 kali ganda lah. 2 kali ganda kita punya tuan. Ho Chi Minh Selatan. Hanoi sejuk kan. Hanoi lebih kepada udara suhu temperature China punya kan. Betul. Maksud tu memang Vietnam memang sejuk lah, sebab Hanoi waktu tu memang sejuk, sebab Hanoi duduk di utara dan Ho Chi Minh di selatan. Bila kau Ho Chi Minh dia biasa je macam Malaysia. Ho Chi Minh macam Malaysia, macam Cambodia dengan macam Bangkok, panas. Dia biasanya ada tak plot twist dalam kau punya pengembaraan tu? Contohnya kau memang dah rancang daripada Penang, kau pergi 4 negeri dekat Asia Tenggara, Bangkok, Laos, Vietnam ni semua kan, Malaysia kan. Ada tak plot twist dia tak ikut kau punya perancangan? Kau terlambat 1-2 jam ke, ada benda yang tak ikut perancangan kau? Macam contohnya, okey aku datang sini, aku aim memang tempat ni sekian, tapi aku sampai sana aku pergi tempat lain. Ada tak plot twist punya? Ada. Ada banyak, tapi kadang kita buat route lah. Kita memang buat ET, tapi bila kita sampai tempat tu, kita gamble. Kita pergi mana-mana kita nak. Ada sesat tak? Ada sesat. Okey. Kat Hanoi aku sesat.
Oh, Sebab Hanoi aku tidur kat kawasan Old Quarter orang panggil. Kawasan lama lah. Kawasan macam tourist attraction dah. Macam kat sini, kat mana? Kampung Baru kan. Nampak macam vibe lama kan. Kalau kat Hanoi, Old Quarter. Dan Old Quarter ni sangat besar kawasan tu lah. Dan aku sesat kat situ. Sebab lorong dia semua nampak sama. Oh, apa kau bakal lorong? Jalan dah. Okey, ini gurauan saja. Cerita lah banyak sesat. Banyak. Setiap kali aku pergi negara baru memang akan sesat. Sebab kadang buka map, kita kadang buka map, kadang map tu line tak ada. Tak ada, kita ambil lah inisiatif pakai insting sendiri dah. Kadang insting sendiri boleh sesat. Internet sana teruk teruk, kadang teruk, kadang okey lah. Dia ikut keadaan lah. Sebab kita roaming. Jadi dekat Vietnam tu ada pergilah yang tempat kafe tepi jalan kereta api dulu. Pergi? Semua pergi ya? Semua kita pergi. Kita langgar semua satu hari. Satu hari je? Satu hari. Berapa tempat satu hari yang kau pergi? Biasa kau melawat sebuah bandar tu. 10 tempat lah selalu. 10 tempat? 10 tempat. Oh. 10 tempat. Semua jalan kaki? Semua jalan kaki. Betul lah kurus. Okay. Aku tengok kau ni dia tak pakai banyak duit bila kau mengembara 4 negeri, naik kereta api dan sebagainya. Tak pakai banyak duit. Contoh mungkin kau share dengan kita punya pengunjung yang bila penonton kita yang bila kita tengok ni kan, diorang sendiri aku pernah try lah tapi aku tak ada duit. Berapa duit yang dipakai untuk setiap trip kita stay dalam Malaysia dengan Asia Tenggara dulu, luar negara yang jauh-jauh kita simpan dulu. Berapa trip yang kau pakai duit? Selalunya bajet untuk satu trip 2,000. 2,000 2,000. Kita buat macam tadi yang 4 negara tadi kan. 4 negara tu Thailand, Laos, Vietnam dengan Cambodia tu kita panggil sebagai Indo-China. Kembara Indo-China, dan kembara tu dia ambil bajet dia dalam RM2,000. Okey. Macam tadi juga kita buat dalam Malaysia. Malaysia tu kita buat dalam RM1,000 saja ataupun ke bawah lagi dalam 7 hari. Kebanyakan memang trip yang saya buat dekat-dekat ni kalau bajet 2,000 ataupun bawah 2,000 sahaja. RM2,000. Okay. 2,000. Jadi untuk 4 negeri yang tu 2,000. Jadi rasanya kalau yang nak boleh kumpul duit ataupun ada boleh Gigi ada bawa pergi trip ni untuk orang ke? Boleh. Siapa nak bolehlah kontak saya. Okay, media sosial kongsikan. Boleh kontak saya di TikTok Kembara Asia @Gigi Azizan ataupun di Instagram Gigi Azizan. Okey. Itu iklan di pertengahan disponsor oleh Kembara Asia Gigi Azizan. Yes. Boleh tengok Gigi Azizan dah mengembara ke seluruh Asia. 2,000 untuk 4 negeri ni, 4 negara ni saya kira sangat berpatutan. Tapi jangan step macam orang melancong tu lah. Dia adalah dia punya kekurangan. Kita macam backpackers, boleh panggil backpackers ke? Yes, backpackers, pengembara back galas lah bahasa Melayunya. Tapi kau tak ada dekat macam orang putih kat negara kita minta sedekah ke apa, tak ada? Tak ada. Kita orang Malaysia kan. Okay. Bila masuk ni dia mesti ada cross border checks. Yes. Jadi ada pengalaman tak yang paling menyenangkan dan paling menyusahkan sepanjang kau mengembara ni, termasuk luar pada Asia Tenggara lah, cross border check yang kau hadapi? Okey, yang cross border lah paling, kalau macam untuk Asia Tenggara kebanyakan kena pau kat border. Oh, kena pau. Kena pau. Contoh dari sempadan Laos, daripada Thailand ke Laos kena pau. Laos masuk Vietnam pun kena pau. Vietnam masuk Cambodia kena pau. Cambodia Thailand Malaysia, border yang elok. Macam kita masuk ke border Padang Besar itu memang border yang elok lah. Dari kalau ikut train. Okey, kalau ikut darat yang Padang Besar tu, orang selalu bagi duit RM1. Oh. Dalam pasport. Selalunya kalau ikut train, kalau dia ada 2 pintu sepadan kat Padang Besar ni. Satu untuk laluan darat lah, untuk kereta, lori masuk keluar. Situ selalu orang selit RM1 masuk dalam pasport, kita bagi berapa? RM1 je? RM1. Tapi kalau ikut orang masuk keluar tu, sehari dah berapa kan? Ya, sedap. Contoh macam kita tak selit duit RM1 tu, dia orang tak cop. Dia orang tak cop lah untuk masuk Thailand, ataupun dia orang macam menyusahkan kita.
So dari sana dia macam ada tradisi lah. Tak tahu nak bagi tradisi ke. Dekat sempadan macam Vietnam tu semua berapa jumlah dia sama juga? Dia ikut macam, kalau ikut pada besar Malaysia Thailand ni RM1 saja. Kalau macam Thailand Laos tu dia ambil dalam RM2. Laos Vietnam tu dia ambil dalam RM3. Dan Vietnam Cambodia tu paling banyak lah dia ambil RM18. RM18. Tak apalah, kita anggap lah tu hadiah. Nak anggap benda ni tak boleh kan. Kita anggap okey lah hadiah. Sebab kalau kita tak bagi, dia orang akan susahkan kita. Dia akan tanya macam-macam soalan, melambatkan proses, so segalanya lah. So kita pun ada kesuntukan masa di situ sebab kita naik bas. Naik bas untuk cross border. Bas pun tak akan tunggu lama. So itulah. Tu telit dalam pasport je bagi kat dia. Ya, mak, kita masuk dalam pasport kita bagi. Dia orang buka, dia orang faham. Dia orang menyenangkan, dia orang cok. Okay. Menarik. Aku rasa ni antara 4 video yang akan pergi viral lah, iaitu yang duit dekat situ. Okay. Itu sebuah satu. Itu Bahasa Tenggara. Banyak. Okay, soalan seterusnya. Aku tengok yang kau ada kongsikan waktu dekat Chiang Mai. Ada satu festival apa? Festival Ipen kan? Apa? Yes, Festival Ipen ni festival apa? Festival Ipen ni merupakan festival cahaya ataupun bagi festival tahun baru dalam kalender Thailand. Dan festival ini merupakan festival terbesar di Thailand lah setiap tahun. Dan dia dirayakan tempat utama untuk merayakan festival ini di utara Thailand, tepatnya di Chiang Mai, bandar Chiang Mai. Dia macam mana festival dia? Dia bagi lantern ke dia lantern dia lepas kat udara ke apa macam tu? Betul. Macam waktu malam tu dia, festival ni dia bermula pada waktu petang, pukul 6 petang selalunya. 6 petang tu masyarakat tempatan Thailand yang Buddha tu dia orang akan mula bersembahyang lah. Dan tokoh-tokoh kita akan tengok dihiasi lah dengan ada decoration macam lantern. Dia orang akan hiasi petang tu dan dia orang akan bersemayang, buat apa segala ibadat ritual. Dan malam tu dia orang akan mulalah terbangkan lantern ataupun tangdung ke udara. Ada tak falsafah dia ke apa? Dia kenapa dia kena kembangkan lantern kat udara? Falsafah yang digambarkan melalui masyarakat melepaskan tanglung di udara tu, dia menyimbolkan kita melepaskan benda yang lama dan kita untuk mulakan hidup yang baru lah. Benda yang lama? Benda yang lepaskan benda lama untuk menerima benda yang baru. Sebab simbolik juga kepada tahun baru lah. Gadis-gadis yang pernah kecewakan hati sahabat kita ni, tengok dia sambil pergi Chiang Mai untuk melepaskan segala benda yang dah lepas. Okay. Chiang Mai ada benda tempat-tempat lain lagi ke dekat Chiang Mai kau pergi? Chiang Mai selalunya kalau orang pergi sana, ni orang yang pergilah, tapi saya tak pergi. Kalau orang pergi siapa yang nak pergi Chiang Mai, selalunya orang akan pergi ke Golden Triangle. Tu tak apa dekat Golden Triangle tu merupakan sepadan sungai antara 3 buah negara, iaitu Thailand, Laos dan Myanmar. Tempat terkenal lah. So siapa-siapa yang selalu ride ke sana, dia orang akan berhenti di Golden Triangle, tempat yang terkenal di sana. Okay. Kau juga bila dalam Asia Tenggara ni cuaca tak banyak beza lah kan. Betul. Tapi bila masuk kepada macam China, tak silap kau pergi ke Kunming 4 hari daripada Penang Ya betul, 4 hari. Macam mana boleh perjalanan 4 hari tu, boleh kau describe tak? Macam mana boleh sampai 4 hari untuk ke Kunming, China? Okay. Kita 4 hari ni kita buat perjalanan darat lah, menaiki kereta api terus. Kereta api bukan secara terus, kita ada berhenti lah. Kita bermula dari Batu Us. Memang saya mula daripada Batu Us sebab saya duduk di Pulau Pinang. Okay, dari Batu Us saya pergi ke Padang Besar, menaiki komuter utara. Dari Padang Besar kita tukar naik train lah, train yang pendek sahaja selama 40 minit menuju ke Bandar Hat Nhai. Dan kita duduk day trip di Bandar Hat Nhai selama beberapa jam sebelum kita naik kereta api malam menuju ke Bangkok selama 18 ke 20 jam. Okay. Dan dari Bangkok kita duduk sehari ataupun day trip. Sehari kita jalan-jalan Bangkok. Dan malam itu kita naik kereta api malam dari Bangkok menuju ke Vientiane selama 10 sehingga 12 jam perjalanan. Okay. Di Vientiane kita tidak semalam. Sebab apa? Sebab kereta api dari Bangkok ke Vientiane dia waktu malam kan. Dia sampai Vientiane pukul 8 pagi. Dan 8 pagi itu juga train dari Vientiane ke Kunming.
Jadinya kita tak ada masalah untuk kerja train. Kita terpaksa bermalam di Venti selama 1 malam. Dan besoknya kita naik kereta api laju dari Venti menuju ke Kunming selama 9 jam perjalanan. So jumlah perjalanan hari yang mungkin possible kita buat, mungkin kita buat dari Malaysia menuju ke China 4 hari. Hari keempat kita dah sampai China. Tak penat ke? Daripada kau tebuk dua, aku rasa macam aku 7 jam dalam flight pun dah rasa macam apa. Kenapa kau dalam kereta api kan 4 jam lah tu. Kalau ikut flight berapa berapa jam? Kalau macam dari Malaysia ke Kunming 4 jam sahaja. 4 jam saja flight dia. Sahaja. 4 jam ditukarkan kepada hari pengalaman bersama dengan Gigi Azizan. Jarang orang nak mengembara pendaratan. Bila kau masuk Kunming tu, musim apa waktu tu? Waktu tu musim bunga. Musim bunga. Oh, rasa macam apa? Drama Korea apa? Winter Sonata ke? Ya, betul. Banyak bunga waktu tu. Banyak bunga cantik lah. Bunga. Dan Bunga pokok bunga-bunga manusia. Aku tahu kau ada buat benda gila kan dekat Kunming tu. Kau pergi gunung dan kau bermalam bawah suhu 0 darjah Celsius berkemah. Ya. Seorang diri. Ya. Malam. Ya. Kaki gunung ke puncak? Nak kata kaki gunung tak sangat atas lagi. Atas lagi? Tapi tak sampai puncak lah. Waktu tu bukan waktu tu early punya. Waktu tu musim sejuk. Waktu tu musim sejuk, lain perjalanan lah. Lain punya perjalanan. Mungkin kau boleh kongsikan pengalaman berseorang diri malam-malam dekat kaki gunung tempat asing. Apa-apa boleh jadi dekat engkau. Mana datang keberanian dan apa yang buatkan kau nak try benda gila dan pengalaman kau buat benda gila ni? Waktu tu memang kita nak buat kerja gila semua. Tak kira lah, kita nak mencuba kan. Dah travel dah mencuba, naik gunung dah cuba kan. Kau sampai naik gunung naik sampai gunung, puncak. hiking sampai puncak. Selalunya kita mendaki memang sampai puncak lah. Tapi taklah gunung-gunung yang tinggi, kita gunung-gunung biasa kan. Berapa meter dekat sana kau sampai puncak? Paling pun 2,000 yang tu lah. 2,000 meter 2,000 lah, 2,000 je lah. Dan kita pun nak cubalah cari benda baru kan. Apa kata kita try wet camping ataupun kemah di alam liar lah. Dan kita pilih China. Sebab apa? Waktu tu musim sejuk. Kita nak cabaran yang lagi teruk lah. Kalau boleh kita nak cari yang memang betul-betul cabaran, kita pilih waktu sejuk, winter. Dan waktu tu juga tak ramai orang lah. Dia bukan peak season ataupun musim yang ramai orang. So bila kita pergi mana-mana ni, kita tak sesak. Sebab China ni kalau kita pergi waktu sesak, memang sesak. Waktu dia orang cuti ke apa kan, memang sesak teruk. So saya pilih waktu winter lah untuk buat kerja gila ni. Sebab tak ramai orang. Ada tak orang lain yang berkemah dekat situ? Tak, hanya saya seorang je berkemah di situ. Yang mana waktu tu saya berkemah di Taman Negara Yading di Sichuan. Ya, Sichuan ni merupakan negeri yang berada di atas Yunnan lah, tak jauh mana. So kita ambil pilihan, kita try camping di sana lah. Dan suhu waktu tu saya camping tu dalam hutan negatif 10 darjah Celsius. Dan waktu tu juga kemah saya membeku ya. Dia macam frost sebab terlalu sejuk, negatif 10. Ada gambar? Nanti aku ada gambar. Okey. Kita boleh bagi editor. Jangan lupa minta gambar dekat dia waktu dia bercerita lalu. Kau tak kena report frost ke? Macam mana kau nak kekalkan kehangatan tubuh kau dalam suhu negatif 10 darjah Celsius? Aku 16 darjah Celsius. Suhu bilik aku nak tutup aircon dah. Macam mana? Okay, so kita nak camping tu kita random lah. Kita gamble. Sepatutnya saya camping kat tempat lain. Tapi kita pun dah sampai waktu lewat petang lah. Tak sempat cari. So situlah yang ada pun pot dia kan. Pot untuk camping je. Kita pacak je lah kemahan. Dan lagi satu, saya tak ada pengalaman berkemah. Saya tak pernah ada pengalaman berkemah di Malaysia ataupun tak pernah ada apa-apa. So itulah first time saya camping, first time saya wet camping, first time apa semua bagi saya. So tu first time kau dirikan kemah? Ya. Kau tak rasa dengan bukan sarung tangan, dengan sejuk tu, mampu ke kau, boleh pula kau dirikan kemah Boleh buat. Sebab apa? Kita jenis langgar. Jenis macam apa yang ada. Lagi satu, kita pergi waktu tu nak malam. Dan untuk camping di waktu winter ni, kita perlu pacak kemah atau pasang kemah sebelum hari gelap. Sebab apa? Sebab lepas pukul 6 petang, cuaca memang akan drop terus. Suhu memang akan drop.
Lepas matahari terbenam, memang kawasan tu suhu akan drop. Dia akan drop terus, dia akan turun sampai ke negatif. So sebelum waktu tu tiba, kita memang kena pacak kemah, kita kena duduk dalam kemah, tak boleh keluar mana-mana lah. So kau pakai baju sejuk lah. Pakai baju sejuk. Betul ada apa benda ke sekali kau bawa untuk panaskan badan? Untuk tu nak campfire tak boleh, nak pasang api tak boleh kat kawasan hutan tu, sebab dia illegal lah. Oh, peraturan dia. So nak buat macam mana? Kita bawa macam portable tong gas tu, bawa portable stove, dapur untuk camping tu kita bawa tu dengan gas lah. So kita pakai gas tu semacam malam kalau nak panas, dan gas tu tak habis. Tak tahulah kenapa. Memang kita buka je api tu, kita letak dalam kemah. Mana? Dia panas lah sikit, tapi tetap sejuk. Waktu tu memang tetap sejuk. Sebab apa lagi satu, sebab kita duduk kawasan gunung kan. Memang gunung, memang waktu tu memang nak winter dah, dengan angin gunung lagi. Dan juga waktu tu memang pakai baju berlapis-lapis. Macam jaket saya pakai 2 lapis, baju macam baju t-shirt ni 2 lapis, seluar 2 lapis, stokin 2 lapis dan kasut. Dan saya pun selimut badan guna sleeping bag, dan juga emergency blanket ataupun selimut kecemasan tu, tetap rasa sejuk. Tak sejuk. Dengar dia dah macam apa? Dia macam aku rasa kau dah macam timbunan kain buruk lah kau tumbat atas badan kau kan. Masa tu tak fikir apa, fikir memang nak survive lah. Lagi satu kan, Kau ada inform tak kedutaan ke, kau dekat mana, kau pergi mana? Inform. Selalunya kita akan inform lah. Kita akan hantar ET kat kedutaan selalunya. Hantar untuk apa? Untuk kata langkah pencegahan ke langkah awal lah. Kalau jadi apa-apa kan, Kau tahu nak jumpa mayat kau kat mana? Kita tak akan tahu lah. Hari tu apa tu kita hilang di mana, dan dia akan carilah. Itu kemungkinan. Jadi dia boleh lah, dia tak ada macam peraturan tak boleh masuk ke apa. Kau tak ada takut haiwan-haiwan buas ke? Ada. Waktu tu haiwan hibernasi, musim sejuk kan. Haiwan hibernasi. Musim sejuk kan. So memang tak ada haiwan lah, kecuali yang saya nampak waktu tu monyet. Monyet. Masa tengah tu set up kemah tu, kita makan. Bergaduh dengan monyet. Monyet datang nak kacau lah, ambil makanan kita. Monyet waktu tu banyak. Monyet tu Monyet je lah yang ada. Beruang ke apa, harimau ke? Tak ada. Kalau harap memang takkan ada lah. Harap lah tak ada. Okey, dengar tu. Ni pengalaman dekat China dengan musim bunga dia, bahawa dalam perjalanan daratan sahabat kita di Jadian ni, Gigi Azizan pula kan, dia pernah sampai ke Urumqi, tempat Xinjiang yang kita tahu dekat situlah suku Uyghur duduk. Jadi saudara Yomat, kau ada nampak ke yang macam yang didendangkan dalam media, penindasan ke atas suku Uyghur, kononnya ada genocide dan sebagainya, ataupun masa kau sampai tu dia macam digambarkan kota tu? Okey, sebelum pergi tu memang fikirlah, risau sebab kita nampak kat media kan, media ada cerita pasal Xinjiang ni Muslim ditindas lah, masjid ditukar kepada tempat-tempat hiburan apa bagai lah. So kita rasa risau lah sikit, sebab kita ni lagi satu, saya ni orang Islam, kita ni Muslim kan. Kalau Muslim pergi sana ada masalah ke untuk kita? Kita dah memang rasa fikir macam-macam lah. Betul ke aku pergi ni? Selamat tak aku pergi ni? Dan aku ambil lah option memang, okey, aku akan pergi juga sebab aku suka Kedah. Aku nak tengok juga depan mata. So waktu aku sampai di Urumqi, bandar Urumqi di Xinjiang, aku nak pergi check in. Nak check in satu hotel ni, hotel bajet lah. Dan waktu aku dah check in ni, resepsionis ataupun owner hotel dia tanya, datang sini sebagai pelancong atau wartawan? Dia akan tanya, datang sebagai pelancong atau wartawan? Dia akan tanya. Kalau datang sebagai wartawan ni, maybe dia ada beberapa SOP dia lah. Tapi kita jawab lah, kita datang sebagai pelancong. So tak ada masalah lah, kita boleh proceed check in macam biasa. Okey, dan di sana pula kebanyakan Muslim di sana, perempuan free hair. Dia tak boleh bertudung ke? Kalau yang bertudung selalunya generasi tua-tua lah, kita tengok. Tapi masih ada lah kau dapat bertudung lah. Tapi dia bukan bertudung macam kita, dia macam pakai scarf. Okey. Scarf kepala je tu. Dia masjid kau dah nampak lah dekat sana. Masjid ada. Kalau di Urumqi ni saya tengok masjid ada. Dan masjid dia buka waktu solat. Waktu solat sahaja dia buka. Kalau macam masjid-masjid yang saya pergi di Yunan kan, bahagian lain China boleh buka bila-bila. Macam bahagian lain kat China boleh. Memang masjid sentiasa buka. Maybe sebab kita tu sebab internet konflik lah kat sana kan. Dan masjid dia ditutup. Kalau tak ada buka waktu solat, ditutup.
Dan security dia sana sangat ketat lah untuk masuk masjid. Bila masuk tu dia banyak soal ke awak? Dia tak banyak soal, dia cuma cek je kita. Dia cuma periksa je lah. Tak ada apa pun. Kau berapa lama kat sana? Kalau kacang di Urumqi tu stay 3 hari je. 3 hari 2 malam. Untuk kita tengok lah apa yang ada kat sana kan. Dan kita tengok sana kebanyakan orang sana memang dah ada muka bahasa memang dah berbeza lah dengan Cina. Sebab sana dia orang pakai bahasa apa, Uyghur. Uyghur ni bahasa dia macam Arab-Arab sikit. Turki. Turki nanti dia pak East Turkistan ni. East Turkistan. So dia orang macam bahasa Turki lah kita tengok. Dia rumpun dengan Turki. Rumpun Turki kan. Kita tengok lah saya buat jalan semua adalah tulisan-tulisan Turki, tulisan Arab itu. Tulisan Jawi diorang lah. Tulisan Jawi lah. Tulisan Jawi diorang lah. Kita baca pun kita tak pandai sangat. Dia boleh cakap lah ni daripada kau punya pengalaman tu, memang ada kawalan yang ketat tetapi tidaklah seteruk yang digambarkan media. Ya betul. Dia orang bebas je lah. Bebas. Nak kata bebas tu elok lah. Boleh makan, boleh semayang, boleh minum, tak ada masalah. Saya tengok sana. Macam kalau pergi tengok depan mata kan, tak ada masalah. Masalah jadi kadang-kadang media barat ni pun dia nak burukkan dan boleh jadi. Okey, daripada situ kau ke mana pula perjalanan tu? Ini perjalanan yang kau panggil sebagai laluan sutera darat ke? Ya, laluan sutera. Kau ke mana selepas tu? Okey, first kita mula dari Kuming kan. Kita dari Kuming kau pergi tu pun masih ikut jalan darat juga ke? Dapat kau naik flight kau turun situ? Tak, aku naik kereta api. Kereta api macam biasa? Yes. Okey. Lepas tu dah 4 hari dekat situ. Dari Kuming ke Urumqi naik. Tadi kita cerita pasal Urumqi kan. Ni kita start balik lah. Sebelum aku sampai Urumqi tu, naik kereta api. Kereta api selama 39 jam. 39 jam 2 malam duduk dalam kereta api. Dan waktu tu pula aku dapat sleeper train lah. Kita memang dapat sleeper train. Aku dapat katil tingkat ketiga. Wanita ada gambar lah. Katil tu dia duduk tingkat ketiga lah. So kita kena panjat lah, merangkak nak atas. Kalau aku tak mahu Dia kawasan dah sempit. Sempit lah. Kau masuk tu, kepala kau menyengit macam ni tak? Ni macam katil. Macam ni. Kau masuk tu macam ni, kepala kau walaupun kau duduk atas katil tu. Sebab dia punya ceiling terlalu rendah lah. Biasalah kereta api kan. Dia punya coach kecil. Kalau dalam tu kau dalam keadaan sempit selama 39 jam lah. Tak lah aku duduk atas sana sangat. Kadang turun bawah, ambil angin. Depan coach tu dia ada macam meja-meja kursi. Macam kafe lah. Kafe. Macam dalam ETS kita lah. Ada tempat duduk. Okey. Lepas tu sampai sana. Lepas 39 jam tu, perjalanan kereta api dari Kunming kita sampai ke Urumqi. Kita stay kat Urumqi 3 hari. So lepas daripada Urumqi tu, kita naik train selama 5 jam menuju ke bandar Yining. Bandar Yining ni merupakan bandar sempadan lah antara China dan Kazakhstan. Dari Yining kita duduk dalam 2 hari 1 malam je lah. Lepas Yining kita naik bas menuju ke Almaty, Kazakhstan selama 12 jam perjalanan. Bas ke Kazakhstan. Daripada Urumqi ke Kazakhstan. Betul, selama 12 jam perjalanan. Dari situlah kita mula masuk ke Asia Tengah. Dan di situlah juga kita bermulalah laluan sutera ataupun Silk Road kita dah bermula. Jadi bila kau ikut laluan sutera tu, kau ikut jaluan dia memang ada special macam kereta api ke ataupun kau naik van, kau naik bas ke, macam mana? Kenapa kau memang follow laluan dia ataupun ada tempat-tempat contohnya kalau kau pergi laluan tu kan, sini adalah caravan yang pernah lalu ke, ataupun sini adalah tempat persinggah R&R diorang ke apa, ada? Tak ada. Lagi satu, dia dalam dunia travel ni, dia selagi mana kita pergi negara-negara tu melalui perjalanan darat, dia digelar sebagai laluan sutera. Walaupun kita tak ikut laluan lama, kita tetap dia panggil dia sebagai laluan sutera lah. Kita pakai nama tu sebab kita macam, orang kata apa, orang menaikkan lagi lah nama laluan sutera. Romantiskan lah sebagai, kita digelar sebagai laluan sutera. Okey, dekat akhir tengah daripada Kazakhstan, macam mana akhirnya boleh sampai ke Afghanistan? Okey, ceritalah pergi perjalanan special kau menarik dekat sana ke apa. Apa yang Kazakhstan lagi Kyrgyzstan. Ya betul. Lepas tu Uzbek tak sampai. Aku start dari lepas kita masuk Kazakhstan tu, kita dah mula dah Silk Road lah. Silk Road tu laluan sutera.
Kita bermula dari Kazakhstan menuju ke Kyrgyzstan, dan setelah itu Uzbekistan, Tajikistan, dan terakhir Apa tadi? Tajikistan. Dan lepas Tajikistan tu kita masuk Uzbek balik. Dari Uzbek kita masuk ke Afghanistan. Tajikistan ni bukan tempat dia memang straight habis Sekular habis, orang tak boleh Islam punya agama memang kena tu. Betul? Tak, dia macam yang aku baca, tak boleh pakai tudung, tak boleh tunjuk identiti Islam kat Tajikistan. Tapi sana orang pakai tudung je. Okey, tudung. Pakai tudung je. Apa benda yang media sampaikan kan? Itulah kata pelik. Kita pun kadang rasa, ni kan dia orang Kau bila baca kan negara-negara Asia Tengah ni sekular kalau kita tunjuk yang kita ni Islam clear, memang ada polis yang tu tak bagi, diharamkan, ada undang-undang. Tapi kat sana memang biasa je orang Islam sana. Biasa je. Macam saya tidur kat Panjakan dengan Dushanbe kan. Dushanbe tu pun capital dia. Tak ada apa masalah. Kalau pakai tudung okey je. Okey, kadang dia pakai scarf je, kadang pakai tudung. Tudung macam kita tengok tudung Asia Tengah macam pendek. Sekarang ni macam tok nenek kita 80-an lah. Ya, tudung lama itu. Okey je tengok, tak ada masalah. Tu kita pelik ni betul ke tak kan? Dia kata kalau orang tak amalkan Islam ke apa tak boleh kan. Tapi tengok okey je, tak ada masalah sana. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tempat-tempat yang kau pergi menarik dekat negara Asia Tengah tu, apa yang kau buat? Aktiviti kau? Kebanyakan untuk Kazakhstan tu kita pergi trekking lah. Kita masuk hutan. Memang kau pergi tempat-tempat alam semula jadi lah. Ya, alam semula jadi. Dan alam semula jadi di Asia Tengah ni, waktu musim panas sangat cantik. Sangat cantik. Sangat cantik. Sebab waktu tu dah memang musim panas, hujan apa semua kan. So gunung dengan kawasan alam memang warna hijau. Tak macam kita lebih cantik pada kita punya Kau bandingkan lah. Kalau banding tu setiap tempat ada masing-masing istimewa. Macam kita hutan tropika, sana hutan apa orang panggil, hutan atas tu lah. Hutan tundra. Hutan pokok pine macam tu lah. Macam tu lah. Pokok pine lah. So hutan dia sangat cantik lah. Korang boleh komen kat bawah. Kalau kita orang dua kepala tahu hutan dia apa, kau boleh betulkan dekat komen bawah dah. Okay. Ini hutan aku tak ada tempat bersejarah lah kau pergi ke? Ada. Kalau tempat bersejarah tu kebanyakannya di kawasan bandar lah. Di kawasan bandar tu macam kita pergi dekat Kuala Lumpur ni lah. Dekat Kuala Lumpur kita tengok Tugu Negara kan. Contoh kan. Sana. Tu adalah sana. Dia macam bangunan-bangunan bersejarah tengah-tengah bandar. Kau ada pergi masjid sana ke apa yang kalau dekat Samarkand tu mungkin makam imam Imam Abu Hasan Maturidi Imam Abu Hasan Al-Maturidi. Tak. Imam Maturidi. Imam Maturidi. Samarkand Bukhara. Kat Samarkand kot. Uzbek. Entahlah. Baik kau Google. Lama dah biar. Bawa masuk lah. Bagi nampak manusia kemanusiaan sikit. Kalau macam banyak kalau bahagian Asia Tengah ni, nak tengok sejarahnya kita boleh pergi Uzbekistan. Banyak Uzbekistan banyaklah tempat bersejarah. Negeri satu Uzbekistan ni memang orang kata memang nadi utama Silk Road laluan sutera lah. Kalau kita tak pergi Uzbekistan, tak boleh digelar lah perjalanan tu sebagai Silk Road. Sebab apa? Sebab Uzbekistan ni merupakan nadi utama lah. Nadi utama Silk Road waktu itu. Yang mana kalau boleh kita pergi, kita boleh singgah bandar Khiva, Bukhara dan Samarkand. 3 bandar utama. Okay. Orang yang tak tahu, Samarkand dengan Bukhara itu dulu merupakan pusat peradaban tamadun Islam zaman keemasan dulu, di mana contohnya Imam Al-Bukhari lahir dekat Bukhara, Uzbekistan. Imam Maturidiyah lahir dekat Asia Tengah. Banyak imam-imam hadis, ahli-ahli hadis hebat tu lahir dekat kawasan sini. Bahkan Uzbekistan tu sendiri merupakan laluan sutera, jadi menerima banyaklah bandar-bandar mula naik sebagai pusat ilmu, masjid-masjid dekat situ. Contohnya Uzbekistan pernah jadi pusat pemerintahan Timuriah. Kita ada Sultan Shahru yang Shahru Khan. Sultan Shahru ni merupakan sultan merangkap ahli astronomi yang di mana nama dia yang lain adalah Udubek, diabadikan dekat kawah bulan. Ini trivia sikit lah. Ala-ala kita kan podcast terpecah kan, jadi kita selitkan trivia sejarah Islam sikit. Okay. Yang paling ditunggu-tunggu aku rasa yang akan jadi kalau aku letak trailer untuk kita punya podcast ni,
Australia tu adalah melibatkan kau dekat Afghanistan. Macam mana kau masuk dan apa yang buatkan kau tergerak untuk ikut laluan darat ke sana, dan apa pengalaman kau dekat sana? Kita tutup kita punya podcast pada hari ni dengan pengalaman kau kat Afghanistan. Okey, di Afghanistan. Ni waktu apa yang paling ditunggu-tunggu lah. Sebab kita boleh tengok dia lah. Afghanistan ni dia negara yang baru habis berperang. Dan dia orang perang selama berapa? 20 tahun 20 tahun lama dia orang berperang. So bagi kita yang tengok negara yang baru habis perang ni, negara yang bahaya lah. Negara yang memang bukan negara baru, memang negara yang macam mundur, memang nak pergi bangun memang waktu jangka yang lama lah. Dan untuk kita orang luar ni, kita akan memang nampak Afghanistan ni memang tak selamat lah. Tak selamat sebab apa? Kita tengok lah, mungkin daripada media propaganda barat lah, dia kata banyak pengganas, teroris kan, orang asal negara kan, suka mencolek. Okay, kita tak tahulah, semua memang kata apa, propaganda barat lah kan untuk satu negara tu. So kita rasa macam okay, aku tak percaya sangat. Macam kita pergi Xinjiang tu lah, pergi Urumqi tu, tak percaya, aku nak tengok depan mata. Oh macam ni. Macam tu juga kita nak pergi Afghanistan, kita tengok depan mata, betul tak? Dan bila start kita masuk Afghanistan tu, tahu tak? Okay, aku masuk Afghanistan dari sepadan Uzbek, dari sepadan Termez lah, bandar Termez menuju ke sepadan Hairatan, Afghanistan. Aku masuk laluan darat kat situ lah. Dan apa yang aku dapat lepas pertama kali aku masuk Afghanistan, tahu tak apa? Taliban. Oh, Taliban. Tali bro. Kadang orang bagi tali bro. Kalau tak mau kena fan lah, tali bro. Tali bro, kita lepas aja masuk sepadan Afghanistan kita pergi kat kawasan pintu immigration tu, tali bro dengan AK-47 ni apa. Dia orang memang Ada gambar? Ada gambar video apa? tak ada lah, sebab tak ada orang nak bagi ya. memang kawasan immigration memang tak boleh makam lah. So kita nak cerita lah, memang pakaian dia orang memang kemas dah. Sebab dia orang pun dah habis perang, dia orang memang pakai kemas lah semua. Tak macam kita tengok gambar-gambar dulu yang macam sopan campur, sorban, tak. Sekarang ni dia punya polis tali bro tu memang kemas. Dia pakai macam pakaian tradisional sana, kurta Afghanistan, serban elok, berjanggut, pegang senjata. Kita akan rasa takut tapi tak. Kita masuk je dia akan lambai. Assalamualaikum brother. Mana dia tahu Islam ke? Dia tahu Islam ke? Assalamualaikum brother. Dia memang Assalamualaikum kat semua. Foreigner ke apa, dia orang akan sebut Assalamualaikum. Kita memang tengok muka dia orang garang. Untuk janggut besar macam janggut Santa Claus warna putih. Yang janggut dia orang hitam banyak-banyak, dengan warna hitam, serban hitam, pakai celok. Siapa tak takut kan? Kita memang bukan rasa takut, tapi kita rasa macam sedikit, weh, dia ni garang kan. Tapi tak, kita sampai-sampai dia orang senyum. Assalamualaikum brother. Welcome to our country. Thank you for visiting our country. Dia sambut macam tu dengan ramah. Kita macam okay, first impression kita dah okay dah kan. Dah masuk, dia orang sambut macam tu. Lepas tu kita masuk dah proses ke immigration lah kan. Immigration elok semua. Immigration lah yang Bila kau cakap kepada Malaysia, apa respon orang? lepas kita tengok pasport Malaysia Malaysia, yes, Malaysia. Kita dia kata, welcome to our country. Dia orang semua menerima tetamu lah. So proses dia sangat senang. Kita pun tak expect, memang senang proses imigrasi. Dia tak ada rasuah yang ni dekat Afghanistan. Tak ada rasuah. Tak ada rasuah. Tali bro kat situ pun memang ramah, senyum. Pakai josko, muka garang. Muka nak kata muka kita garang, muka dia orang lagi garang. Dengan berjanggut lah. Yang memang besar tinggi muka pejuang lah kan. Besar tinggi kan. Besar tinggi, memang muka pejuang. Muka memang set-set, memang mata tu kan. Tapi dia orang senyum. Bila masuk dalam tu, pelayanan dalam Afghanistan, okay, kalau masuk dalam Afghanistan lepas kita tu lah cross border apa semua visa tu, tak ada masalah. Siap tak ada seorang tali bro tu escort kita sampai ke teksi. Sebab dari sepadan kita dah naik teksi ke bandar lain lah. Dia jauh dalam 2 jam perjalanan. So selama tu Taliban escort pergi ke teksi. Lepas tu dia deal dengan teksi tu untuk hantar kita pergi bandar lah. Tapi teksi tu kita bayar sendiri lah. Dia orang macam tolong deal nak dapatkan harga yang sebab bahasa kan. Bahasa. Sebab Afghanistan ni dia pakai bahasa Parsi Parsi silap. Bahasa dia orang sendiri lah. Bahasa dia orang sendiri. Pashtun. Pashtun. Dia kat Afghanistan ni dia pakai 2 bahasa, Pashtun dengan Parsi. Sebab Afghanistan ni dia ada 2 bahagian. Kalau macam bahagian Pashtun ni dia berdekat-dekat dengan Pakistan. Kalau Parsi ni dia wilayah-wilayah sepadan dengan Iran.
Dia orang bahasa Parsi lah. Ada Parsi dengan Pashtun. Dan Pashtun ni kebanyakannya orang Talibro. Orang dari Kandahar tu kan. So Kandahar ni wilayah yang cakap Pashtun. Kalau macam saya sampai tu wilayah Afghanistan yang termasuk dalam lingkungan bahasa Parsi. Dia pengalaman kau, apa benda yang kau buat dekat Afghanistan? Pengalaman lah. Macam pengalaman macam tadi naik taksi. Taksi okay. Dari taksi tu kita naik dari Hairatan menuju Mazar-i Syarif tu selama 2 jam. Kita lalu kat kawasan gunung lah. Gunung padang, macam padang pasir. Kiri kanan padang pasir. Memang panas waktu tu. Memang panas. Tapi dengan taksi diorang dia tak suka buka aircon. Afghanistan asal tengah Afghanistan. Diorang nak kereta dia tak suka buka aircon. Jimat minyak ke apa? Tak tahu. Aku kata barang enggak kita nak bas. Bayangkan nak bas tak buka aircon. Bayangkan bas tu 10 jam tak ada aircon. Kan? Macam tu lah juga. Kita nak 2 jam dah tak ada aircon. Lalu kat kawasan padang pasir. Panas. Itu lah. Lepas tu pengalaman kita pernah naik bas. Pernah naik bas dari Kabul ke Mazar-i Syarif. Kabul bukan Pakistan ke? Kabul Kabul Afghanistan. Minta maaf. Aku geografi. Tak yakat. Kabul ni dari ibu negara Afghanistan lah. Dan pengalaman kita tak boleh lupa. Memang banyak pengalaman di sana. Dan layanan orang Afghanistan ni sangat baik lah. Sangat baik untuk kita. Dan kalau di sana, kalau kita pakai baju macam ni lah kan, kita akan dipandang macam atas bawah. Atas bawah. Lepas tu aku tukar baju kat sana. Lepas tu lalas aku macam rasa tak selesa lah. Dia orang pandang je lah sebab kita foreigner memang tak ramai kat Afghanistan. Memang tak ramai. Kau datang seorang je sana? Masa aku pergi tu kan, orang putih pun susah nak jumpa. Dia macam terlalu sedikit lah. Macam pelancong nak masuk Afghanistan. So, dia orang ni negara yang baru habis perang kan. Dia orang tengah membangun. Lepas tu tengok pula kita pakai pakaian macam ni. Dia orang tak. Orang Afghanistan tak pakai pakaian macam ni. Dia orang pakai kurta pakaian orang tu kan. Kita tengok macam orang Pakistan pakai tu. Kurta dia orang. So, bila kita pakai macam ni, kita jadi macam perhatian masyarakat. Kita jalan pergi mana-mana pun, mata akan pandang kita. So, tak mau rasa macam tu, beli kurta di sana lah. Kurta di Afghanistan. Lepas pakai tu kan, dia orang takkan pandang kita dah. Kita macam blend in dengan masyarakat lokal. Itu salah satu. Tapi muka lain kan. Mukanya dengan tak ada jambang, tak ada janggut jambu. Sama aku kat Afghanistan lah. Dia orang ingat aku Cina. Cin? No, Cin. Melayu. Malay. Sebab maybe tak tahulah. Sana ada orang Cina tak? Kau jumpa tak? Orang Cina? Di mana tu? Afghanistan. Ada pelancong asin mana-mana kau jumpa tak? Masa tu tak. Foreigner memang susah nak jumpa kat Afghanistan. Tak jumpa langsung kan foreigner? Ada 2-3 orang macam tu lah. Dia macam memang dia punya presentasi dia memang sikit. So kau berapa lama kau kat Afghanistan? Afghanistan dalam seminggu. Apa yang kau buat seminggu kat sana? Seminggu tu aku jalan-jalan, tengok masyarakat lokal. Jalan-jalan je? Ada tempat-tempat menarik kau pergi ke? Ada juga. Aku pergi tengok. Kalau macam kat Mazar-i Syarif, pada Mazar-i Syarif aku pergi ke Balkh. B-A-L-K-H. Balkh. Kawasan tu merupakan kawasan kerajaan dululah. Kerajaan pernah bertapak di situ. Dan juga dia ada benteng Iskandar Zulkarnain tak silap. Kononnya katanya. Kat Balkh ada tembok. Dan memang betul-betul memang nampak tembok. Dia mengelilingi kawasan tu. Kawasan bandar tu. Bandar tu memang dah tak ada dah. Kawasan tapak tu. Tapi dia degrade punya dah. Tapi tembok tu masih ada. Dan tembok tu sangat tinggi. Makanan kat Afghanistan ni paling sedap lah. Nak kata tak sedap tak. Paling sedap tu tak. Tapi sengkok perut. Kenyang. Dia orang punya portion banyak. Okay, dia Asia Tengah ni termasuk Afghanistan. Makanan dia orang portion banyak. Dia punya sesi hidangan tu memang besar lah. Contoh untuk seorang, dia bagi 3 ketul daging besar ni. Makan dengan roti. Roti pula, roti dia sana, roti besar ni. Sana orang panggil roti tu apa dah? Adalah nama panggilan dia. Tapi roti dia, orang Asia Tengah memang selalu makan roti. Roti besar. Dan termasuk Afghanistan. Dia orang akan bagilah hidangan yang besar. Dan makanan dia nak kata sedap, ya sedap. Tapi kalau makan selalu rasa jemu jugalah. Gitu. Apa yang ada sama macam makanan Pakistan ke? Ataupun mamak dekat Malaysia ke? Nasi biryani ataupun nasi mendi ke? Sana kalau Afghanistan orang panggil Kabuli pulau dia. Tapi sama lah, lebih kurang nasi mendi je. Lebih kurang biryani dengan nasi pilaf lah. Okay. Daripada Afghanistan kau balik ke Malaysia macam mana? Kalau Afghanistan, okay, plan asalnya dari Afghanistan aku nak masuk Pakistan lah. Betul?
daripada Pakistan aku nak masuk India. Tapi kita tahu lah konflik sekarang. Oh, berperang waktu kau kat sana. Tak dapat masuk. Ya, dah pintu sepadan antara Pakistan dengan India tutup. Wagah border orang panggil, Wagah Atari. Tu memang sepadan yang terkenal lah. Pernah tengok yang ada tentera Pakistan dengan India selalu buat ni. Pintu tu lah aku nak masuk. Oh. Tapi pintu tu dah tutup. So aku tak masuk lah Pakistan dengan India kan. So bila kau ada plan nak pergi Pakistan dengan India? Maybe kalau macam okay, konflik dia orang dah selesai, maybe aku akan pergi. Sampai sekarang tak selesai kan. Sampai sekarang tak selesai dan update tentang pintu sepadan tu pun tak buka sampai sekarang. So kita tak boleh lah pergi. Tu waktu sekarang lah. Sayang kan tidak boleh sampai ke India, Pakistan. Mungkin kau sakit perut, kau makan makanan tepi jalan ke India kan. Aku nak try yang duk viral tu kan, yang apa? Dolar tu. Oh. Apa? Ini nanti next time kalau kau pergi Pakistan dengan India, kita akan panggil kau lagi sekali lah. Ya, betul. Aku rasa kita dah sampai penghujung dah 1 jam. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Aku nak ucapkan, aku mewakili The Patriot untuk mengucapkan terima kasih kepada Gigi Azizan sebab dia sebenarnya daripada China ni, baru balik daripada China. Terus dia landing malam kat KLIA. Hari ni dia terus join kita punya podcast. Terima kasih banyak-banyak saudara Gigi Azizan. Aku bagi peluang ni untuk kau promosikan kau punya servis. Melancong bawa, nanti kita akan masukkan dan kita akan selitkan dalam setiap video-video reel pendek untuk promosikan. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Kalau ada siapa yang berminat mengembara ataupun travel melalui jalan darat dari Malaysia menuju ke Indo-China, negara-negara di Indo-China, negara di Asia Timur, negara di Asia Tengah, bolehlah follow saya di akaun media sosial TikTok Kembara Asia Gigi Azizan ataupun di akaun media sosial saya Instagram Gigi Azizan. Dan di sana bolehlah kontak saya kalau sekiranya berminat untuk ke negara-negara Asia Tenggara ataupun Asia Tengah ataupun Asia Timur. Okay, terima kasih. Okay, sampai sini saja. Kita akan bertemu lagi dekat episod yang akan datang. Nantikan trailer terbaru kami. Siapakah panelis yang kita akan jemput pada episod akan datang. Masih lagi santai tetapi ilmiah. Masih lagi santai tetapi penuh dengan informasi. Itulah branding tema podcast The Patrick. Terima kasih yang bersama dengan kami lebih 1 jam rakaman episod pengembaraan ke Asia oleh saudara Gigi Azizan. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.